Jom ride to waterfall. Okey, sebelum sampai ke waterfall, dah kena waterfall daripada atas. Dah basah dah. Tak apalah, malang kan. Kalau tak basah, tak rider lah. Okey, kita gerak lepas subuh. Kita ke meet up point di Museum Adat dalam pukul 8. Nasib baik sampai. Si Joshua ni tukar baju pula. Nasib baik tak nampak. Hai, ni zoo ke pasar ni? Macam-macam bunyi abang ni sambut saya. Kita beli dulu sarapan. Saya pun dah lapar kan. Nak makan dekat air terjun nanti. Wah, finally my sister YouTube. Hai, Nasha. Lina. Oh, okey. Nak ke sini dalam 1.5 jam lah. Saya gerak daripada KL 6.24 lepas subuh tu, dan terus ke sini sampai 7.59. Sebelum pukul 8 So memang patah belakang lah. Rempit, tak berhenti. Okey, kita gerak lepas briefing. Apalah, si Joseph ni rekod tak habis, terkat pula. Apa-apa pun, jom layan off-road saya. Plan asalnya nak naik kereta je, tapi sebabkan guide cakap boleh bawa motor, saya pun ambil lah kesempatan ni. Kita dah beli, takkan kita tak lenjan dia kan. Apa lagi, bawa lah PG1 masuk. Mula-mula tu takut jugalah, sebab kan terkandas tengah-tengah jalan. Siapa pula nak tolong diorang ni, dah lah laju. Motor PG1 kan slow sikit kan. Saya pun masih newbie lagi. Motor pun dah baru, rasanya dah 2 bulan kot. Tapi tak apalah, saya rasa sesuai je. Kalau korang nak bawa motor EX5 ke motor apa-apa, boleh je kot. Tak adalah hardcore track dia. Kalau kereta, I think kena berani bawa lah. Sebab jalan sempit kan. Dan juga jalan ada jugalah banyak batu-batu. Korang tengok lah sesuai ke tak kan. Kalau dia punya driver memang jenis cekap, boleh je bawa masuk kereta. Tapi tempat ni jauh lah ke dalam kan, kalau korang nak bawa kenderaan sendiri. Sebab tu dekat sini, kalau nak kat sini, better pakai 4-wheel lah. Korang layan nak off-road saya. Wah, bestnya bawa motor, barulah rasa duit tu dibelanjakan di jalan yang benar. Sebab saya beli motor ni untuk masuk hutan ya. Saya dah ada motor kan. Kalau tak bawa masuk hutan, ada rasa macam rugilah. Kalau kita rempit sampai ke waterfall. Kena tinggal kalau PG1 ni naik bukit memang ciput lah. Lepas tu kita duduk belakang je lah. Escort dorang ni. Ada tak perasan? Ada tracker. Ada. Oh, lupa nak cakap. Jalan hutan ni dalam 5 km lah ke dalam, ke pintu masuk Jeram Enggang dan Jeram 3 Lapis. Okey, sakit buntut jugalah. Jalan pergi dan jalan balik adalah jalan yang sama. Dan juga jalan ni banyak corner tajam, blind spot. Korang yang bawa ke sini hati-hatilah ya. Horn lah setiap kali ada corner. So alert pemandu daripada seberang. Okay, kalau abang-abang rider atau kakak-kakak rider yang tahu pot boleh bawa masuk motor ke waterfall, nanti tulislah dekat komen tu saya ni kan memburu waterfall. Saya sukalah kalau dapat jelajah dengan PG1 saya. Roger ya.
putih. Kena tinggal. Okay guys. Alhamdulillah sampai dah. Yeah, kita parking kat sini. Ya, betul nampak dia. Gerak enggang. Check in. Berjaya off-road geli-geli. Yeah, tu dia. Sampai dah. Terus hiking. Gerak. Start hiking. Okay, by the way, tempat ni kena permit. Jangan merendah je. Ada orang jaga. Well maintenance lah ni. Tengok ada tangga. Oh, ni macam kapak camping ni. Idola kakak Jasmine. Good point. Tinggi juga eh. Cuaca baik. Korang dah tempat je ni lah ya. Kita naik 4-wheel lah. Ataupun naik PG1. Dengan PG1 boleh datang lah. Saya dah test ride. Okay, boleh jalan. Okay, jom mari. Yang silap. Tadi tu jeram 3 lapis lah. So kita pergi lapis pertama. Lalu tepi. Right. Salah pula. Enggang nanti ya. Ni buat apa ni? Manggis ke? Alamak, hantu pula. Dah. Hai. Lihat lalu ni. First level. Nak pergi sini memang jalan saya ni korang nampak ni ada lemut-lemut. Sangat licin lah. Jalan kaki lah. Selain ni sikit. Kalau pegang ni sikit. Jalan sikit slow. Sikit lah. Ini middle of the wall. Agak dia kira kat sini. Kata kena grip kan. Kan. Hati-hati. Could be your last adventure, but just slow and steady. Now kita ke Jeram Enggang pula. Okay, kita follow kakak kita. Kakak kita ni dah pergi dah. Kita ke Jeram Enggang lah. Naik tengah balik. Tengah. Badan berat. Kena air. Lepas kuda. Kuda rehat dah. Apa? Kita nak pergi Jeram Enggang pula. Tadi 3 lapis. Silap cakap kan. Okay. Jom. Okay, signboard.
hiking 20 minit. Okay, ni kalau tak larat main di bawah je lah. Untuk yang suka hiking 20 minit. Ada mark. Ada marking. Tu. Okay. Tu je. Jom. Let's go. Badan berat ah. Rasa. Lalu tepi sungai je. Okay. Puas dulu. Tapi pun tak kat sini. Tak lagi. Let's go, Uncle. Let's go. Sikit lagi. Okay. Slow. Badan sudah berat. Air banyak. Alhamdulillah sampai. Korang-korang yang tak biasa hiking, insyaAllah boleh je nak sampai sini. Banyak akan berhentilah kalau tak larat tu kan. Di sini lah. Ramai sangat kat atas tu. Jom. Aduh. Baru nak syok-syok mandi. Jumpa kakak kawasan. Abang long kawasan lah. Temenung dia tengok kita. Kau buat apa tu? Sudah. Katak guys. Seram lah. Macam mana ni? Nanti masa keluar. Saya nak mandi. Tengah healing guys. Tengah healing. Takut lah. Mana nak halau dia? Halau dia nanti pergi sana pula Wah, tolonglah pergi sana. Macam mana nak mandi? Jangan jam lah. Tak pandang kamera pandang kakak. Alhamdulillah Allah berikan rezeki untuk saya sampai juga ke waterfall. Walaupun takut. Yelah ride sorang-sorang kan. Dalam gelap dah tu hujan. Lepas tu saya jumpa pula dengan kucing ni. Kesian dia, jadi saya beri dia makan. Dan saya ada iklankan lah dekat grup kucing untuk siapa-siapa yang berdekatan untuk tolong dia. Hidup ni janganlah kita asyik fikirkan destinasi yang kita nak tuju. Tapi kalau ada makhluk yang memerlukan bantuan, berhentilah sejenak untuk hulurkan bantuan. Dan hidup ni janganlah terlalu laju atau terlalu perlahan. Enjoy the ride. Macam saya ni tiba-tiba ada waterfall tepi jalan kan. Dapatlah bonus. Dan kita sambung perjalanan. Ada juga bagi makan anjing keliling tepi jalan ni. Alhamdulillah selamat sampai. Terima kasih kerana menonton video saya kali ini. Jumpa lagi di next expedition. Terima kasih kerana menonton dan see you next adventure.